kita nak jala Kita jala dekat sana tu, dekat dengan kawasan rumput sana. Okey, stop. Enjin dimatikan. Kita tengok kat mana kawasan ikan main. Okey. Kita ambil bagi tepi je Biasa ada udang galah ni. Dalam juga. Macam ni cantik. Kosong. Ini cantik ni. Sampah banyak. Besar ni. Allah. Diam je. Tak berbunyi, tak menyentak. Tahu-tahu ada seekor. Alhamdulillah. Okey, ni namanya ikan belida Ni namanya ikan belida. Ikan belida ni sedap buat fishball Potong buat fishball. Okey, kita pergi jala sana pula. Ni pun cantik ni. Oh, ni nampak macam ada udang galah ni. Kita cuba campak sini. Kuat ada udang galah. Kalau air naik macam ni, jala kat tepi je. Tak perlu jala tempat dalam-dalam. Sebab ikan dia suka main kat tepi. Kosong kosong.